Rasa macam nak period tapi tak datang-datang. Badan rasa pelik, emosi swing, tiba-tiba suka bau pelik. Ini mungkin tanda awal mengandung yang ramai orang tak perasan. 1. Rasa nak demam tapi tak demam. Badan rasa panas, sendi lenguh, macam nak selsema. Ini sebab hormon progesteron tengah naik lepas telur disenyawakan. Ramai anggap nak jatuh sakit, padahal tu tanda rahim tengah prepare untuk penempelan. 2. Tiba-tiba suka atau benci bau tertentu. Deria bau jadi lebih kuat dan sensitif. Walau baru seminggu lepas ovulasi, ada yang suka bau sabun, ada yang benci bau minyak wangi sendiri. Ini antara tanda halus tapi powerful. 3. Tiba-tiba jadi emotional sangat. Nangis tengok iklan sentap benda kecil, tiba-tiba sayang semua orang. Ini semua kerja hormon HCG dan estrogen yang mula naik selepas implantasi berlaku. 4. Spotting ringan warna pink atau coklat, ramai ingat ini darah nak period. Tapi kalau spotting sikit-sikit, sehari 2 je, itu mungkin implantation bleeding, penempelan janin di dinding rahim. Biasanya berlaku 6 ke 12 hari lepas ovulasi. 5. Perut rasa berangin pelik dan cepat kembung. Sebelum tahu mengandung pun, hormon dah buat usus jadi slow. Sebab tu ramai rasa angin banyak, cepat kenyang dan perut tak sedap. 6. Rasa kenyang atau lapar, pelik sangat. Ada yang cepat loya tengok makanan. Ada pula yang lapar 24 jam. Ini tanda hormon dah mula ubah cara badan proses makanan. 7. Tidur tak pernah cukup walau dah tidur awal. Tiba-tiba lembik, letih dan rasa nak baring je. Ini tanda awal perubahan metabolisme dan penggunaan tenaga untuk janin. Bonus, bila boleh buat UPT, pregnancy test? Hari pertama lewat haid, paling tepat. Tapi kalau dah ada beberapa tanda di atas dan tak sabar, cuba UPT pagi-pagi. Sebab waktu tu HCG paling tinggi. FFT bantu wanita TTC, stabilkan hormon untuk sokong penempelan. Cukupkan nutrien penting sebelum dan selepas disahkan hamil. Jadikan rahim lebih ready terima janin. Minum setiap pagi sebelum sarapan. Tanda awal mengandung tak semestinya muntah dan pening je. Kadang-kadang datang dalam bentuk yang subtle tapi meaningful. Komen, saya pernah rasa. Kalau awak pernah alami tanda pelik sebelum tahu diri mengandung, dan jangan lupa follow untuk konten TTC dan kehamilan yang real, ringan dan menyentuh hati.